Okey, ini Nabi yang saya pilih. Ini Nabi yang saya pilih. Okey, baik. Adakah Nabi awak tu adalah Nabi Ulul Azmi? Ya. Ya, okey. Adakah Nabi awak tu Nabi keturunannya Bani Israel? Bukan. Okey. Adakah Nabi awak tu mendapat wahyu, kitab? Wahyu kitab. Bukan. Oh, bukan? Bukan rasa. Okey. Bukan. Bukan. Okey, yakin bukan. Baik. Okey, adakah Nabi awak tu dia Nabi yang terawal? Paling awal ke maksudnya? Paling awal. Nabi yang terawal. Terawal, betul. Okey. Jadi Nabi yang Ulul Azmi dapat kitab. Tak dapat kitab. Tak dapat kitab. Jadi Nabi awak dia bukan Bani Israel Bukan. Okey. Okey, Nabi awak dia macam mana nak cakap soalan ni. Nabi awak dia yang hancurkan berhala ke? Yang hancurkan berhala bukan. Bukan tak? Okey. Nabi awak mesti ada surah nama dia, betul? Betul. Okey. Saya nak teka terus. Tak apalah, awak bagi dulu soalan. Okey, Nabi awak tu huruf dia ada I tak? I? Tak ada. Oh, tak ada. Okey. Nabi awak adalah Nabi Nuh alaihissalam. Betul tak? Bukan Nabi. Bukan? Bukan. Okey, bukan apa. Okey. Nabi awak memang Nabi paling awal ke? Dia lah salah satunya Nabi paling awal. Dia Nabi pertama? Taklah. Bukan. Okey, Nabi awak confirm adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul. Ni Ibrahim tak ada kitab kan? Ibrahim ada suhuf tadi kitab. Okey. Betul lah. Okey. Nak cuba lagi? Last. Dia mesti Nabi ni kan? Kejap. Tekan last. Nabi Ismail ke? Tak ada I. Nama Look kan? Salah juga. Jawapan dia adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ke bawah. Okay, Yunus alaihissalam. Bye.